Baru dulu. Semua ada keputusan dah. Kopi ais satu. Saya nak. Cantik caramel macchiato satu. Contoh caramel macchiato. Lagi? Ada. Itu saja. Ada lagi satu lah, lupa. Yang ni nak cuba. Mana? Mana? Beli roti. Okey. Beli roti. Okey, saya confirm balik. Lontong sambal sotong, roti bakar telur goreng double, kopi ais, goreng roti, total caramel macchiato ais. Betul. Okey, terima kasih. Yang ni apa yang? Puding. Puding roti. Puding roti. Yang ni, yang ni. Roti telur goyang. Telur goyang. Tak tahu dia punya ni. Roti bakar telur goyang. Oh. Sedap ni. Lontong. Sambal sotong. Banyak yang makan yang. Boleh habis je. Ini bakar. Sedap ya? Sedap ya? Nanti lagi. Nanti tu bila nanti? Bawa anak. Dah nak habis lah. Bukan kongsi je. Bukan bukan kongsi. Tak bagi rasa. Apa lagi? Nanti kenyang sangat kan. Makan banyak. Tengah hari nak makan lagi. Sedap sangat deh. Semua menu apa semua dia Macam mana yang roti dia? Sedap juga kan? Semua sedap lah kat sini. Ada telur goyang. Banyak makan hari ni. Hari ni makan saja. Hari ni jelajah Negeri Sembilan, kita makan saja. Lepas ni ada aktiviti. Lepas ni ada aktiviti. Korang kalau nak tahu apa aktiviti kita orang nanti, korang tonton je video ni sampai habis, okey? Hari ni kita satu hari akan jelajah Negeri Sembilan. Ya, macam mana makanan? Makanan macam mana? Sedap? Sedap.
datang lagi. Bila nak datang? Besok. Tengok geng. Tengok geng. Licin geng, licin. Ini dah bukan sedap sangat, betul-betul sedap dah ni. Lontong. Lontong paling Licin geng. Ini udah makan. Parking jangan risau geng sini. Sini parking banyak sini. Parking kereta, parking motor banyak kat sini. Penuh geng hari ni, penuh. Makanan dia sedap. sedap puas hati. Ramai yang Ramai. penuh. Penuh. Layanan pun servis cepat dan pantas. Tu geng motor pun baru sampai ni. Harga pun murah. Berapa yang tadi? Sedap. Tadi kita habis bawah 50. Bawah 50. Bawah 50. Okey tu. Lepas ni kita nak ke mana? Aktiviti. Playing Fog. Bukan ATV. ATV Playing Fog. Okay kan, korang kalau nak tahu kita orang main ATV dekat mana, korang tonton je sampai habis video ni. Okay. Lepas ni kita orang nak buat aktiviti. Jom. Nak tahu kat mana, korang tonton je video ni. Okay, jom. Stay tune.